Hai, Assalamualaikum. I'm NJ. Jangan lupa subscribe tau. Subscribe sekarang. Hai. Morning. Sekarang ni baru pukul 8.30. 8.30 gitu. Tengah lebih. Kita baru 8.30 pukul 9. Kita on the way nak pergi hospital Kemaman. Sebabnya pagi tadi NJ dalam pukul 7.30 gitu. Dalam pukul 7.30 gitu. Tiba-tiba lagi demam pecah. Orang kata berdetik-detik detik-detik awal. Lepas tu terus siap-siap kemas baju anak semua, hantar anak rumah ibu. And then sekarang on the way. Aku 9 baru nak on the way. Setengah dah pecah tu aku 9 baru nak on the way. Pergi Maman. Sekarang dekat Kerteh dah lah. So kita tengoklah macam mana, sebab ni dah ada pengalaman demam pecah masa anak sulung, tapi masa tu anak 36 minggu. Sekarang anak nombor 5, kandungan baru 32 minggu. So I tak tahu macam mana. So ni kita nak pergi ke rumah bantu emergency lah, terus masuk emergency. Sebab biasanya kalau demam pecah memang tak bisa tahan, kalau tak sakit induce. Lepas tu baru anak. So sekarang ni dia harap semuanya berjalan lancar lah. Maksudnya anak pun apa tu, anak pun berjalan lancar pun dah. Semuanya urusan dipermudahkan lah. Selamat lahir, Angie pun sihat, anak dalam perut pun sihat. So kita tengok macam mana je. Sekarang baru lepas cek CTG, Angie kena puasa. Ada ambil darah. Lepas tu ada ni tengah masak air, sebab Angie kena puasa korang. Tengah masak air kat sana, nampak tak? Tengah masak air sekarang. Tak tahu dah ni. Kita follow the flow, okay? Ada barang. Sekarang je nak kena makan, baru boleh buka puasa. Nampak menu dia sedap gak. Jom kita makan dulu korang. Ni masak je. Lepas tu Angie kena tidur. Angie kena tidur kat sini. Labor room. Makan dulu. Sampai masuk balik. Hantar makanan. Sedap tak ya? Sedap. Kenalah sedap. Sedap. Rasa? Ada buah. Macam orang kelaparan. Makan. Ada buah. Macam ni. Jom dalam ni. Saya makan dalam ni ya. Gizi. Okay lah. Tak banyak nak. Dah senas lah. Dok lah bazir. Mati. Itu anak-anak. Mama jangan sedih. Huda dan Mama jangan semua adik-adik Huda. Jangan nangis. Kita balik dah. Habis dah waktu melawat. Sikit.
Perfect. Dia ada bagi sudut mesra ibadah. Ni suami pedagang makanan steamboat dari Bear Apollo Crispy Hai kotak warna dalam tu biskut Encik kena duduk dalam, dia kena tidur dalam room malam ni sebab doktor nak monitor 24 jam. Nak cakap kuat-kuat dia takut kuat sangat suara. Tadi dia nangis-nangis dah rindu anak-anak. Lepas tu macam-macam lah. Dia banyak emosi yang bercampur aduk. Rindu anak-anak, paling emosi. Itulah malam ni tunggu doktor nak cek sekejap lagi tak aku apa. Okay anjing, tengok cerita kot. Tadi dah solat. Tadi kan tengok ada tempat mesra apa ni, sudut mesra ibadah siap kat belakang tu tak back situ. Lepas tu nanti solat isyak pula. Ni sarapan pagi ni. Sarapan semoga tadi mesti masuk antibiotik dah ni 3 kali. Lepas sarapan ni masuk awak biasa pula. Ni dah awak biasa nombor 16 tu. Awak biasa sekarang ni. Nombor kata NG 16. Ni hari yang kedua lunch. Ni hari kedua NG dekat hospital. Oh nice. Nampak. Hihihi. Pukul 2 dah Balik. Satu mai pula pukul 5. Empok. Ini agak-agak dinner. Apa ni? Tu. Wah. Ini lunch hari ketiga. Jadi buat CTG. Ni hari ketiga korang. Tadi Anji buat CTG, semuanya baby okey lah, aktif. Tapi Anji tak cerita detail lagi lah macam mana semua ni. Nanti Anji cerita kan bila dah tenang-tenang. Sampai Bekas. apa tu? Tengah beli Air masak. pau. Bawa benda. Coklat dengan ayam. Jadi nak beli
Boleh minum dia kan? Alik baju kotor. Wait. Tiramisu. Dia tisu. Yang bisi tu. Oh. Tiramisu. Tiba teringin. Tahu sedap ke tak? Aduh. Tadi dia amplak tu. Oh, tu lah. Pelik kau tanya semut dari mana. Oh, lauk dinner untuk day 3, day hari ketiga, dinner hari ketiga. Tiramisu rasa ke hidup lembut boleh buat kira lah. Muak sikit mulanya api buat tinggi macam dia nak gok. Belum sekarang ni kena sambung antibiotik bersih telan pula. Yang sebelum ni yang masuk kat sini kan, dengan ni sekarang telannya pula. Sampai bila macam telan. Sarapan hari keempat ni roti sardin dengan kopi susu. Tu bagi buat antibiotik hampir. Ni lunch hari yang keempat. Sup ayam dengan sayur. Kan bila macam ni mood dia macam masa duduk kat asrama dulu, mood homesick, untuk makanan macam sayur je. Ni baru hari keempat tu korang ni yang suami bawa tadi. Ni menu tea time pula, teh panas dengan jemput satu. Sampai hari yang keempat pukul ni pukul 5.11 petang. Hari-hari datang ziarah. Kenapa pula tu bawa? Sata. Tak air apa tu? Jelly pula. Gitulah. Ya, kau aja dah. Ha? Kau aja dah. Kan kau tak ada. Kau tak ada ni. Kan tukar baju dah tadi. Bocor kau tadi. Misi tu baring. Sampai duduk. Kami beli ni jelly kelapa. Ninja hampir-hampir nak makan guna straw. Dinner day keempat. Sambil ni duduk video call dengan Auda. Nanti masuk YouTube dah nama rekod. Nanti masuk YouTube nama rekod. Masuk YouTube ke? Nantilah. Masuk YouTube. Nama rekod juga. Macam dia biasa. Tu alik kat anak crispy. Bye. Apa? Dah kata. Tengok lah bang. Bye. Ni nak makan ubat antibiotik. Hari kedua lah makan ubat antibiotik. Yang jenis pil ni. Sekarang baru pukul 2 subuh guys. Ini kita bangun sebab baby, dengar suara baby nangis. Orang baby orang lain nangis, so agak terganggu. And then
NJ pula rasa contraction masa tengah baru-baru nak tidur balik. Lepas tu masa jam nak kencing kita atas, lepas tu nak gerak nak bangun katil, saya ketuban lah, saya ketuban keluar lagi. Padahal malam tadi sikit je keluar sikit je. Saya naik kelima guys. Lepas tu pergi tandas, tu kapet terus. Lepas tu balik rasa lapar, makanlah kurma 2 biji, minum air masak, makan Apollo, minum air. Lepas tu air kotak kecil tu, air kotak coklat kecil tu, itulah. Lepas tu rasa contraction sikit. Lepas tu NJ plan nak tidur balik, rehat-rehat. Cuma NJ terlepas, NJ tak update yang hari ketiga tu. Pagi pukul 10 tu NJ baru ambil dos Dexa yang pertama. Sebabnya patutnya cucuk Dexa tu hari first yang NJ ambil, tapi sebab bila cek suhu NJ demam sikit, so tak boleh nak cucuk Dexa terus. Lepas tu demam makin turun demam NJ tu lah, lepas tu makin turun lah. Sebabnya bila air ketuban pecah, memang kita dalam badan kita ni mudah demam. Sebab tu bila ketupang dia kick keluar, jadi mudah demam. So bila dia makin kurang, demam tu beransur slow dah. Lepas tu kiranya hari ketiga NJ baru cucuk Dexa yang pertama kat punggung tu lah. Lepas tu semalam kemarin pagi hari keempat cucuk Dexa yang kedua. Max dia 2 je kalau untuk kandungan 32 minggu. Kalau bawah lagi mungkin lebih lah dos dia. So itulah untuk sekarang. Ni day kelima makan sarapan pagi. Kan sekarang ni nak cek CTG pula. Ni CTG dekat sebelah NJ ni. Tahu tak? Makan tengah hari day 5. Ramai lawat hari ke-5. Nak powerbank. Top up stok. Oh, ada muzik. Top up stok makanan sekali. Time day 5. Wow, puding roti hari ni guys. Nice dengan teh. Day 5 sambil video call dengan anak-anak. Suami pun ada sebelah. Tiri. Jarum sini dia dah cabut sebab dia asyik darah. Dia tutup macam ni tu Day 6 seorang pagi. Kaya hari-hari now ambil antibiotik telan macam ni. Sampai dah barang kelapa wajib nak tambah air ketuban ni. Ni apa kat takoyaki banyak lah. Oh, makan sekali dengan abang. Kami bawakan takoyaki sotong yang NJ favorite NJ dekat Kaka tu. Tea time hari yang ke-6. Ni dinner day 6. Hari ke-6. Dinner hari ke-6 nasi goreng dengan lauk ayam. Untuk kita dapat makan dah. Bye. Hari ke-6. Orang lagi tu.
ke-7. Hari ke-7 sarapan pagi. Lunch hari yang ke-7 hari yang ke-7 sampai bank. Aduh, dah masa Mas Dara dengan Mas Dara datang melawat ni, yang ni. Ada orang baru sudah beranak. Terima kasih datang melawat. Punya tempat lokal untuk isi makanan. Nanti suami tambah, nanti ada biskut. Ini air Ochoko dengan air kopi. Lepas tu ini biskut ni Mas Dara bagi, Mas Dara belikan bulat untuk Apollo gitu. Ni makeup sebenarnya. Tu ni barang-barang peribadi lah, pack. Ini baju, nanti kalau dia habis dah boleh selamat semua. Atasnya air kurma ajwa tuan. Ini barang baby, ini nak masuk labor room. Nantilah baby nanti nak masuk labor, nak beranak ni kan. Ini tea time. Kita melawat day 7 ni waktu petang. Pesen top up top up air yang Angie nak minum. Bukanlah habiskan terus, buat stok. Biskut muzik bukan top up yang mana perlu je. Oi, dinner hari ke-7. Gulai je tu. Macam hijab pun ada. Ya. Macam pedas pun ada. Suami racik-racik ayam. Hari ke-8. Kopi susu. Tengok cek CPG. Ambil masuk air sebab baby tak aktif mana. Sebab dalam Betul lah, ada semua betul lu. Rambut cokeng ba. Rambut cokeng lah ni. Tea time day ke-8 sambil layan attraction. ITO. Okay. Ni dinner. Apa tu terung ke? Dinner day ke-8. Alhamdulillah selamat dah beranak guys. 33 minggu. Hari ke-9 baru beranak semalam. Selamat pagi, first day pantang. Timbul makanan buat adik muda. Dah set kemas beg semua ni, beg makanan, beg pakaian, beg baby yang kena bawa balik dulu ni, nak hantar kat baby kat atas. Pampers dengan baby wipe, kita baru ada baju. Tunggu Sam datang lah. Ni last makanan hospital. Lepas ni taklah dah. Ni nak bagi kat baby dengan beg ni, beg baju ni, pampers baby. Baby newborn buat alik barang makman, barang baby yang gitu buat alik lah. Anak Isjah dah, suami dah bayar dah bil, resit. Macam tunggu isi buat apa tak.
Kita boleh tengok baby dekat ward baby. Kita boleh balik. Pergi ziarah anak baby. Yang baru first time nak tengok baby. Tunggu kat sini sekejap. Suami pergi ambil kereta kat luar. Parking penuh kat dalam tadi. Dan parking kat luar tadi Angie tiba kat baby. Tiba baby dekat Michu. So nanti dalam kereta Angie cerita macam mana perjalanan. Sebabnya banyak Angie dekat pasal makanan. Sebab Angie tak larat korang. Sepanjang duk MX kita main tak larat. Lepas tu Angie pun malu kan nak rekod semua kan. So nanti Angie cerita balik pada awal sampai habis lah. Sebab masa sekarang ni baby kena tahan kat Michu dekat incubator tu dalam 2 minggu. Nanti Angie cerita balik Okay, Angie cerita balik perjalanan dalam hospital. Abang ingat tak? Sekarang ni on the way nak balik sekarang ni. Balik rumah. Dah keluar hospital lah lepas 8 hari setengah hari. Hari ni hari ke-9 lah kalau MA lagi. Tapi hari ni discharge. Okay, perjalanan dia sampai hospital hari tu Angie memang confirm lah kena admit. Confirm kena admit Diking 32 minggu. Tapi masa tu detect demam. So bila detect demam, Angie tak boleh cucuk DSA terus sebab demam. Detect demam tu dah lama kita tak rasa demam pun. Angie tak rasa demam pun. Tapi bila cek suhu demam sikit. So tak boleh cucuk DSA terus. Sebabnya demam tu pun mungkin sebab sebab leaking. Sebab ketuban dia pecah, jadi mudah demam. So tak cucuk DSA terus. So kena tahan ward. Lepas tu hari pertama kan Angie share, Angie puasa sebab nak kurangkan contraction. Lepas tu sebab puasa dia masuk air lah. Tak makan tak minum tapi dia masuk air. Pukul 6 barulah dia bagi makan. Pukul 6 petang Angie pergi pagi. Awal pagi kot Pukul 9 tu kan. Lepas tu hari ke berapa? Abang ingat saya cucuk DSA hari berapa bang? Tak ingat kot Hari ketiga baru cucuk DSA. Sebenarnya tu pun selepas orang kata dia check suhu tu by time lah. Pagi, petang, malam semua Cek suhu sampailah betul-betul kita ni dah demam dah. Sebab air ketubang pun dia dah keluar sedebak gitu. Dia keluar, lepas tu dia berhenti. Dia ada fasa-fasa dia berhenti. Dan air ketubang tu masih ada lagi dalam perut. Lepas tu masih lagi. Lepas tu sebab cucuk DSA hari ketiga kat sini lah Angie. Hari keempat. Hari ketiga dengan hari keempat cucuk DSA. Sebab Angie 32 minggu leaking. So kena cucuk DSA 2 kali. Cucuk DSA pagi 23 bulan dengan pagi 24 bulan. Kalau orang yang leaking bawah 32 lagi kena banyak lah cucuk DSA. So Angie 2 kali je. Lepas tu hot scan tu bila? Hot scan tu tak ingat dah scan bila. Ada dah repeat scan hari Rabu. Pasal hari Rabu tu dari Jumaat Angie masuk. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Hari kelima Angie repeat scan. Masa hari admit ward tu, hari pertama tu dia lost scan, baby memang songsang lah. Lepas tu repeat scan hari Rabu tu, hari kelima, tiba-tiba baby tu dia pusing ke bawah. Maksudnya kepala ke bawah. Tapi kalau ikut doktor, possibility dia musim balik tu ada. Tapi tu bang, masa tu kan, sebelum tu kan dia khabar payah untuk baby pusing sebabnya air ketuban sikit. Doktor pun tak sarankan untuk dia tolong pusingkan juga. So tiba-tiba hari kelima tu, hari Rabu, repeat scan, baby dah dia berpusing. Mungkin sebab dia kecil, lepas tu ada ruang untuk dia berpusing walaupun ketuban sikit. Walaupun leaking hari-hari.
Lepas tu doktor kata possibility dia musim lagi tu ada, tapi kita macam ikutlah mana-mana lah. Yang penting anak selamat tu je. Caesar ke tak Caesar ke. Lepas tu tiba-tiba hari lain dah bang, hari Sabtu tau. Lepas tu dia bahagian bawah tu Angie pun tak ada lah nak fikir sangat dia kepala bawah ke duduk atas ke. Yang penting maybe boleh survive sampai 3-4 minggu target. Lepas tu baru seminggu lah, baru nak cukup 3-3. Lepas tu dah cukup 3-3, tiba-tiba hari Khamis start contraction. Tiba-tiba contraction tapi tak sakit, tapi kerap makin kerap. Contraction makin kerap tapi tak sakit. Just mengeras. So Angie pun macam okey je lah contraction gitu, sebabnya pernah dah masa anak yang masa Ilhan hari tu, anak keempat Angie tu, masa hari tu pun dia contraction ke dia pun kat 2 minggu. Tapi tak sekerap itulah, cuma sakit tu ada tapi lama 2 minggu barulah betul-betul beranak. Tapi hak ni dia satu hari tu memang gerak tapi tak sakit. Ada semalam, hari Jumaat semalam contraction tiba-tiba je sakit. Tiba-tiba start sakit, makin gerak makin semua sakit. Sepagi dah, lepas tu hilang. Lepas tu start pula petang, maksudnya lepas zuhur gitu. Lepas zuhur gitu. Lepas tu bukan lepas zuhur lah, pagi. Lepas tu lepas zuhur. Tapi lepas zuhur tu tak solat lagi zuhur. Sampailah kat 3.30 lebih gitu, dia stop. Macam mana di kerap tu dia selang 10 minit habis sakit yang sakit lah. Sakit makin sakit gitu. Lepas tu berhenti 3.30 tu berhenti, pula solat zuhur mula. Lepas tu masa pasal lepas tu mari pula contraction makin kerap kat ni. Kau sakit sampai berair mata, sakit lah. Lepas tu makin malang makin teruk sakit dia. Makin tu macam kau sakit memang kau sakit yang betul-betul contraction yang betul-betul rasa macam nak beranak lah. Lepas tu pukul 9:30 dia WhatsApp suami, memang betul-betul nak beranak dah ni. Lepas tu terus masuk ke alam lain. Angie sakit tu dekat ward. Kali komisi dia kabur, petang tu dia kabur ke Angie. Kalau rasa nak tegang kabur, barulah dia boleh cek jalan. Sebab Angie dah leaking dah kan. Bila leaking, kalau Angie dia macam dia sakit contraction biasa gitu, dia tak akan cek bukaan. Sebab dia akan merangsang pembukaan baby tu, buka jalan tu lagi cepat. Dan tapi tak boleh sebab dia kumang ke baby. So tak boleh nak cek bukaan suka-suka hati gitu. So kalau betul-betul nak tegang, rasa nak tegang, barulah dia cek lah. Sebab takut betul nak beranak gitu. Tapi Angie pun tak tahu baby masa tu betul ke balik duduk bawah, Angie tak tahu. So sebab kita last scan kan hari Rabu kan, ni hari Jumaat. Lepas tu so Angie pun tak bagi tahu lah, sakit lah, layan lah sakit contraction, sakit. Tiba-tiba rasa macam debok tu rasa macam ada benda jatuh kan. Kita rasa kepala baby tu macam ke bawah. Lepas tu kita mikir lalu kalau lepas ni confirm rasa nak berok tu tegang lah maksudnya. So Angie betul panggil misi tekan loceng punya dekat katil kan, dia loceng tu kami panggil misi tu kan. Kita pun nak berdaya nak cakap tu kan, nak panggil dia ceri. Tu panggil, lepas tu kita apa awak nak tegang ke? Tak saya tegang, tapi rasa macam ada benda nak keluar gitu. Rasa macam ada di bawah dah. Lepas tu tengah-tengah dulu gitu and dia rasa macam nak berok, dang je. Tu memang berok tu memang tegang lah rasanya. Lepas tu lah masa tu misi dengan doktor semua kalu-kalu tu. Lepas tu ingatkan nak beranak dalam ward biasa tu je. Tapi alhamdulillah sempat pergi labor room, beranak kat labor room. Maknanya masa apa labor room tu
bila kangkang tu boleh apa ni, doktor suruh terang keluar lalu. Dia pun sekali nafas gitu dia keluar lalu. Keluarlah si kecil tu, baby Angie berat 1.4 je. 1.4 lahir 33 minggu. Lepas tu baby girl, alhamdulillah masa keluar tu doktor kata ke abang tekanan darah comel, jantung comel gitu. Tapi kena masuk NICU lah sebabnya berat dia baru 33. Lepas tu dia berat 2.4. Lepas tu kena duduk kat NICU dulu 2 minggu. Dia kena minimum 35 minggu. 35 minggu. Lepas tu berat kena 1.8 dulu, minimum 1.8 dulu. Barulah lepas tu baby pun lah sihat, walafiat semua, baru boleh discharge. So sekarang ni berharapnya baby Angie tu kata apa, sebab lah sekarang ni buat sekarang ni masa 2 minggu ni kita pun bagi stok susu lah ke baby. Bagi stok susu ke baby, pump susu atau stok susu. Sebab baik-baik ni kan susu ibu kan. So Angie usahalah, insya-Allah lah. Doa lah ada rezeki untuk baby. Kalau ada susu ibu, so dia dapatlah susu ibu kan. So doakanlah anak Angie, baby yang kelima, selamat, walafiat, sihat-sihat semualah. Angie pun maknanya baru beranak semalam ke 10 malam semalam beranak. Hari ni dah berpisah, alhamdulillah lah. Bukan tinggal baby je, harap baby boleh sebah lah. Sebab ni lah, orang kata apa, baby yang paling kecil lah. Baby paling kecil, pram, first time semuanya first time. Orang kata apa, setiap anak tu dia punya pengalaman beranak, mengandung, beranak, perangai pun memang lain-lain. Lain-lain semua. So yang anggap benda ni satu pembelajaran lah, pengalaman hidup, ujian, ada rezeki dia juga. Biasalah hidup lah. Hidup ni tak terlepas daripada ujian. Tapi sebagai hamba, kita kena usahalah berlapang dada dan bersyukur. Sebab dalam ujian tu mesti ada rezeki yang Allah kata kurnia lah kita, yang kadang duk nampak, kadang nampak kan. Gitulah korang. Itulah Angie nak share journey, sebabnya Angie tahu Angie rekod apa je. Angie rekod banyak masa makanan je daripada awal sampai akhir. Baik nak rekod, malu atau Angie nak cakap gini dalam buat lagi malu. Nak rekod setiap detik lagi lah dok. Sebabnya dok orang seberang, bukan kita ni, bukan kita nak kata berpuluh nak rekod sangat. Dia lebih kepada momen lah, momen. Dan kalau tak rekod pun gitulah maksudnya. Dah kalau benda kita rekod, kita memang dah jadi rekod dah kan. Rekod je lah kan. Jadi momen lah, pengalaman hidup. Mungkin aku kata apa, mungkin boleh jadi juga reference untuk orang lain yang mengalami ujian sama, supaya terus kuat lah. Kuat, InsyaAllah lah. Allah tu maha kuasa lah. Sebab Angie mula baby ni pun Angie ingat Caesar dah dok. Sebab baby seorang, lepas tu hari tu masih sikit, payah nak pusing dah doktor cakap. Memang keberangkalan pusing tu macam tak ada gitu. Tapi kuasa Allah, baby pusing, kepala kat bawah, lepas tu tiba-tiba nak keluar juga 3 minggu. Walaupun kita usaha nak sebab lepas 3-4 kan. Inilah benda tu semua kuasa Allah. Gitulah. Tu je lah korang journey Angie leaking at 32 weeks. Sajalah buat momen. Yang penting sekarang ni anak Angie pula sihat. Tak sabar nak tunggu 2 minggu lagi. Harapnya orang kata apa, 2 minggu lagi tu at least 2 hingga 3 minggu lah dia boleh balik. Boleh guys sama-sama. Esok baru nak first Ramadan.
Amat raya sama-sama. Kan. Bila korang panjang dah video ni. Kalau korang suka video ni, tekan like, comment, share and subscribe. Jangan lupa. Okay? Inilah. Sampai yang je beli air. Harga. Thanks for watching. Stay tuned next video.